invite our next speaker, the Deputy President of Parti Islam Malaysia, Mahathir Mohamad. Pada Saudara Pengerusi, Setiausaha Liberal, Sibarat saya mohormat, Yang Berhormat Tuan Puan Nurul Izzah, seluruh jawatan kuasa saudara-saudari yang hadir pada malam ini. Last year, tahun lepas saya hadir dalam fundraising dinner di Penang. Waktu itu saya di atas kerusi roda, wheelchair. Sekarang sudah sehat. Anytime boleh lawan Najib Razak. Minggu ini saya terpaksa berada di mahkamah kes Bukit Kepong. Saksi pertama bekas polis. Bila peguam tanya dia di mana Bukit Kepong, dia kata di Selangor. Peguam kita kata itu Kepong. Ringkasnya, minta maaf saksi saya kerana dia mengaku dia telah fitnah saya. Saya disaman kerana fitnah polis. Dalam mahkamah, polis minta maaf kerana fitnah saya. Itulah yang Malaysia Court. Ini dia kartun. Sebelum itu saya diminta oleh AG untuk bil ikat jamin RM50,000. Sedangkan kes lembu NFC, AG minta ikat jamin RM5,000. Itulah dia Malaysia tanah airku. Saudara, saudari yang dihormati sekalian, kes COVID ini telah panjang. Ianya cita-cita untuk membeli kapal selam ini sejak Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin. Tetapi ianya tidak jadi, sehinggalah Najib Tun Razak menjadi Defence Minister. Saudara yang dihormati sekalian, France, sebuah negara yang banyak menjajah, terutama Utara Afrika sampai ke Vietnam. Banyak syarikat-syarikat di sana terlibat dalam rasuah kepada negara-negara bekas jajahan mereka, sama ada di Mali, Sierra Leone, dan beberapa negara yang lain. Termasuklah disyarki syarikat DCNS yang membuat kapal selam submarine. Bila dia nak jual kapal selam kepada Malaysia, syarikat yang begitu besar, giant company, tak ada translator, terpaksa mengambil Atatürk. Siapa nak percaya hal ini? Syarikat kecil di Petaling Jaya ini pun kalau nak jual barang ke Thailand, dia akan cari orang yang boleh bercakap siap. Tapi syarikat DCNS tak ada translator, melainkan Al-Tanduyak. Saudara-saudari sekalian,
Tantuya. Dalam jual beli kapal selam ini, kalau ibarat buat kari, Al-Tantuya hanyalah Ajinomoto. Dia hanya penyedap rasa. Penyedap rasa siapa, kita tidak tahu. Selalunya barang yang dijual dilihat kualitinya, tetapi di sini kita tidak tahu apa kualitinya bila dibawa balik kapal selam. Tunggu beberapa lama baru boleh selam. Banyak kisah-kisah ngeri yang berlaku hal dealing senjata ini. 11 orang engineer daripada Perancis yang terlibat dalam hal kapal selam ini dibunuh di Karachi, Pakistan. Sekarang keluarga jurutera ini sedang memohon. Di Pakistan dijelmakan 11 orang ini dibunuh oleh teroris. Betulkah jurutera Perancis ini dibunuh oleh teroris? Satu persoalan akan terdedah di mahkamah nanti. Di Malaysia yang dibunuh Al-Tantuya. Siapa Al-Tantuya? Yang membunuhnya ninja. Kerana dua orang polis itu ditutup mukanya seperti ninja. Azirah dan Sirul sudah didapati bersalah membunuh Al-Tantuya. Kenapa wajah mereka disembunyikan? Sedangkan mereka yang dituduh membunuh Susilawati, semua wajah mereka dijelmakan. Kenapa mereka terpaksa jadi ninja? Sebagai seorang bukan seperti siapa dalam section itu, section ini, rakyat Malaysia seperti saya ingin bertanya. Saya tidak tahu membunuh, arahan membunuh, siapa yang mengarah membunuh section apa. Yang saya tahu, saya duduk di section 19 Shah Alam. Sebagai rakyat, kita akan terus bertanya, siapa yang mengarahkan polis ini membunuh Al-Tantuya? Siapa? Tak tahu. Kalau filem Tamil, filem ini dianggap tidak selesai. Dia perlu seorang inspektor saham untuk menjelaskan siapa mengarahkan pembunuhan ini. Pembunuhan ini boleh disiasat semula, siapa yang mengarahkan dan kenapa Al-Tantuya dibunuh. Boleh, dengan syarat kita mengambil alih Putrajaya, saya sambut jadi pengarah. Untuk menyiasat siapa mengarahkan Al-Tantuya. Saya bersifat patriotik. Anak Melayu bersemangat patriotik, bukan jadi Hasan Ali. Kenapa kes rasuah yang melibatkan orang-orang yang disebut nama rakyat Malaysia, kenapa dibicarakan di Perancis? Saya cemburu, dia mesti dibicarakan di Kuala Lumpur. Kan susah Senja Jebril pulang balik ke France, nanti bicara di Kuala
Tetapi untuk merubah ini semua, membetulkan semua dalam Malaysia, terletak di tangan tuan-tuan semua. Inilah yang kita harapkan supaya kes Skopin ini bukan kes yang pertama. Skandal yang